Kak, betul ke semua ni RM59.80 je? Lepas tu tom yum, buah, kurma, keropok, air semuanya free flow? Ya betul, semua ni RM59.80 je. Okey bang, dah complete dah set Ramadan Harmoni abang. Oh, inilah set Ramadan Harmoni dekat Dili Normal Crab. Banyak je makanan Kak. Beritahu apa ada dalam set ni? Yang ini siakap goreng spicy mala. Siakap goreng spicy mala. Macam pedas ni. Pedas bang, Pedas sedap. tapi sedap kan? Sedap. Yang ni pula mantis prawn kumpau with yam ring. Mantis prawn kumpau. Sedap ni. Sedap, bang. Lagi dapat apa Kak? Crispy sweet and sour chicken. Crispy sweet and sour chicken lah. Lagi Kak? Lagi. Lagi kita ada Thai oyster omelette. Thai oyster omelette. Ya. Selalu saya dengar omelette je. Ini omelette ada oyster kat dalam. Special punya. Lagi dapat apa kat dalam set ni? Yang ni kita ada prawn salad with special sauce. Prawn salad with special sauce. Ha. Memang special betul Lagi kita ada nasi juga. Kita pakai beras wangi tau. Beras wangi. Patutlah wangi semacam. Ingat akak yang wangi. Beras yang wangi. Lagi Kak, lagi. Saya tertarik yang free flow ni Kak. Yang free flow abang tengok ni. Kita ada tom yum gong. Tom yum gong free flow? Free flow. Boleh makan tom yum sebanyak mana saya nak? Boleh. Abang nak makan sampai muntah pun boleh. Boleh Kak. Lagi apa yang free flow Kak? Lagi kita ada keropok juga. Keropok ni pun free flow? Lagi? Kita ada buah juga. Buah dan kurma. Buah dengan kurma pun free flow? Lagi best, air free flow. Air pun free flow? Yes. Tom yum free flow, keropok free flow, buah free flow, kurma free flow, air pun free flow? Yes. Banyaknya ni. Betul ke semua ni RM59.80? Macam tak percaya je. Betul, RM59.80 untuk seorang kalau abang datang 5 orang. Sebab semua set ni untuk 4 hingga 5 orang. So set ni untuk 4 hingga 5 orang lah. Harga sebenar dia berapa? Harga sebenar dia RM299 je. So 299 bagi 5 orang dapatlah RM59.80. Betul. Tapi bagi saya berbaloi sangat lah. Tak adalah mahal kan? Sangat berbaloi. Abang dapat semua ni. Tempat macam ni beraircon. Lepas tu makanan dia bukan keleng-keleng ni. Ni menu Ramadan lah. Ya, menu Ramadan. Semua cawangan Dili Normal Crab ke macam mana? Dekat IOI City Mall Putrajaya saja. So cawangan sini sajalah. Betul. Okey Kak, saya dah order banyak-banyak. Saya seorang je Kak. Apa kata akak buka puasa dengan saja? Boleh Kak Tapi akak jangan makan ikan. Ikan saya punya. Alah. Duduk. Okay. Ni dah nak azan dah. Jom.